What's good today guys? So hari ini saya bersama dengan Abang Admi. Siap bang? Bagi yang tak mengenali Abang Admi, Abang Admi merupakan sahabat saya. Okay guys, untuk tuan korang, hari ini aku panggil Abang Admi special edition. Selalu saya buat explain kasut. Kita what's good today, kita share apa-apalah. Okay. Dan mostly kita share kasut. Okay. Tapi ini kali pertama saya nak share pasal kasut, tapi bukan satu, bukan dua, tapi variety of shoes mengikut kasut ni punya kemampuan ataupun dia punya kelebihan kasut tu lah. Okey, tapi kasut trail pernah Naim pernah cerita pasal kasut trail? Pernah pun dengan abang. Okey. Ini trail sahaja. Trail saja dan brought to you by Asics. Sebab tu tanya, ini kasut apa, kasut apa? Jadi mana yang tak mengetahui, semua kasut yang kita nak review hari ni adalah daripada Asics dan model-model yang berbeza untuk keperluan yang berbeza. Betul. Okey, so kita where do we start? Okey, sebelum kita nak start, kita kena ada permasalahan dulu. Okay. Baru kita boleh menyelesaikan situasi dia. Okey. Kita pun tahu bulan 8 ni akan ada Kaltra, betul? Betul. So bila ada Kaltra, itu merupakan kita boleh kata event yang agak hype untuk trail. Event hari raya. Event hari raya, hari raya untuk trail runner. Sebab semua orang akan pergi sana. Semua orang akan pergi sana, yang tak lari pun nak pergi sana sebab FOMO. Betul. So, kita tahu dekat Kaltra ada 30 km, 60 km, 100 km. Betul. Jadi, aku pernah buat semua. oh ya? Oh ya, tahun lepas 100. Aku pernah buat looping, aku pernah buat 30, aku pernah 60, last year pernah buat 100. Sebab tu saya panggil abang. So, hari ni kita nak bicara pasal kasut Asics, model yang ada, range yang ada, supaya mungkin membantu korang untuk membuat pemilihan kasut yang tepat dekat Kaltra nanti. Okey bang? InsyaAllah. So, kita start. Okay, we start with the first one. This is nak katakan mana satu favourite, susah nak cakap. Sebab the best thing about Asics, dia ada banyak, as what Naim cakap, ada variety of kasut. Betul. Setiap kasut, satu price point dia berbeza. So, ada yang from ranging dari 500, yang sebelum diskaun Sebelum So, diskaun. kalau ada diskaun 300 lebih. So daripada 500 ke 999, nearly Betul. less than 1000. Okay, so each different shoes, variety dia berbeza, dia punya technical specs dia berbeza. So dia punya ride feel dia berbeza. Before that, Naim, sorry, saya ada masalah lidah. So kalau tahu. cakap pelat sikit because of ada ulcer. Bukan sebab putih bukan sebab putih. Okay. Sebab ada ulcer. Okay, back to the shoe. So this is Fuji Light. Fuji Light. Tapi ni Fuji Light 5 kan? This is Fuji Light 5. Okay, Fuji Light 5. I like the shoe because dia low stack, dia ni 4mm drop. Okay. 4mm drop, dia lower stack, maksudnya from the heel to the toe, the stack dia, perbezaan dia tak is banyak. 4mm, tak banyak. So bila perbezaan dia tak banyak, lower stack, you are closer to the ground. So bila you are closer to the ground, so bila you masuk trail tu, kebarang kalian untuk you terpelecok tu agak kurang. Okay, nak cakap pasal terpelecok, semua jenis kasut aku pakai, aku pernah terpelecok. Oh, saya pun sama. Dia bukan jenis pasal, okay, satu kasut boleh memudaratkan you, betul. Tapi kedua, cara kita pijak, cara kita landing kita tu pun penting juga. So kalau macam jenis saya runnernya supinate, yang mana saya landing luar ke dalam. So bila saya pijak root ke akar ke apabila I macam ni, I senang terpelecok macam tu. So terpelecok, nak katakan banyak jenis kasut pun terpelecok. Itu terpulang tergantung kepada how you land. Tetapi when you have lower stack, kebarangkalian dia sangat nipis. Betul. Sangat rendah. So Fuji Light 5 yang saya suka sebab saya dah pakai Fuji Light 5 nearly, this is about 145, 150 km ish kasut ni. So 150 km. Ya, yalah. Almost lah. Betul. Throughout all the training. Yes. Sebab sekali train 15 km. 30. So bila masuk race 50 km. So senang. Cepat lah. 2 kali pun dah 100. Exactly. So yang Fuji Light 5, kelebihan dia lower stack, lower to the ground. Dekat heel counter dia very cushion. So dia punya heel lock dia sedap. And dia punya cushion, dia punya upper dia lembut. So yang
apa weakness dia on this shoe dia sebab dia cushion dia bila dia masuk kita banyak main river crossing. Kalau masuk river crossing dia serap banyak air. Tapi dia cepat juga keluar air. Betul. Sebab saya pernah pakai ni dekat TMBT Sabah. Dia breathable compared to the kebanyakan yang kasut A6 yang ada di sini. Tapi bila dia cepat masuk air, dia berat sikit. Betul. Dia berat sikit. So bagi orang yang suka ringan, nak laju, and then mungkin dia tak berapa suka. Tapi saya tahu Champ under A6 pun ada memang favourite dia. Ada from Japan pun, Japanese A6 punya pro runner pun Fuji Light 5 juga dia pilih. So dia nak cakap benda ni, whether dia ni berat, dia tak boleh laju, ataupun yang ni bergantung pada kaki. Macam saya itu pakai masa kat TMBT Sabah, saya pakai ni Fuji Light 5. Masa tu dia baru keluar colorway color biru cerah tu kan. Bila saya lalu dekat memang river crossing, dia memang betul dia macam cepat. Tapi bila kita lari-lari kan, dia macam sponge, dia betul lama air dia okey je. Dia keluar air sebab dia breathability dia bagus. Yes. So bila ada setengah kasut, ada setengah jenis ni yang mana saya akan explain later, where kalau bila dah dia bukan saja river crossing, kadang-kadang peluh banyak. Macam saya heavy sweater. So bila kita memang peluh, kadang-kadang kat dalam tu dah berkecap. Bunyi kan macam dia dah berkecap kat dalam tu dia dah jadi macam swimming pool. Ya, betul. So from time to time, satu peranan dia nak tengok socks juga, bukan saja kasut. Sebab bila kasut you tak breathability tu tak berapa bagus, kalau kasut you pakai stocking you pakai yang tebal, dia serap air. Lagi lama nak keluar daripada kasut tu. You are right. Yang itu antaranya sebab kenapa berkecap for me is because saya punya socks tu tebal. Bukan pasal kasut tu. Memang dia panas, dia breathability dia kurang, tapi kasut tu. So you can stocking tu. So stocking tu saya nak kena ambil yang nipis. So bila once you dah tahu kasut yang jenis mana, you kena pakai stocking yang jenis mana. Then kesesuaian tu you balance kan dia punya you pairing kan dia, baru dah akan lebih sedap. So this is Fuji Light 5. Okay. Last but not least, dia punya lumps dia about 3 mm. Okay, 4 mm. So 4 mm dia 3 to 4. Dia kalau tengok kat sini, kalau fokuskan, nanti dia boleh fokuskan. Dia tengok dia ada line. Dia ada line dalam tepi tu. Betul. So dia ada 4 mm. So line layer ni kat paling hujung sekali about 3 lah tu, dia dekat 3.5 to 4 mm dia punya lux dia. So dia punya lux dia kalau tengok cantik, dia penuh. Banyak penuh. So grip dia so far kalau muddy terrain saya tak berapa recommend lah. Sebab saya pun tergelincir pula. Ada pasal tergelincir tu okey. Kalau compare tu banyak kasut. So Fuji Light 5 kalau muddy terrain tak berapa sedap. Betul. So dia cengkaman tak berkuat. Tapi dari segi overall okey. Saya kesesaan dia saya kata dia okey. Dia memang better lah kesesaan dia. Tapi dari segi madi ataupun macam hari tu dekat Sabah, sebab saya pakai TMBT Sabah, bila turun kawasan tu, dia bukannya masalah madi, dia memang rumput tu basah kan. So saya banyak slip lah. Maknanya dia punya cengkaman tu mungkin kurang sikit compare dan range yang lain lah. So dry train, I think this is the best. Yes. Lower stack, technical train. So bila technical train, bila lower stack, tadi kita cerita kalau macam contoh kalau you buat train dekat Kiara, banyak roots. So banyak akar-akar kayu naik. Technical train ni pula macam Kemensah, bukan technical, ada certain part technical, tapi kebanyakan dia open track trail. Dia lebar. Dia lebar, so dia punya possibility untuk terpelecok tu kurang. So bila lower stack macam ni, technical train macam Kiara memang sesuai. Agility untuk you nak lari laju turun bukit. Kalau you turun TNT, you turun ni nama-nama segmen dekat dalam. Saya tak nampak pasal ni kau abang ke. Kau belakang ni turun laju turun. So dia sedap. Faham? Agility dia nak maneuver memang sedap. Memang best. Tapi bila muddy terrain dia kurang sikit. So kalau you main dekat Taiping, Merapu saya tak pernah cuba. Macam muddy terrain, hujan. Yang itu mungkin kasutnya lain. So maknanya macam kalau pergi event yang kat Taiping tu, dia macam selalu hujan kan, memang kurang selesa sikit lah kan. Dia lagi sesuai yang lain. Saya pernah buat dekat Taiping tu juga.
InsyaAllah nak try kasut ini. Hari tu kita try Trabuco Max 3 di Taiping. Yang ni this is Trabuco Max 4. Okay, next one. This is the second one. This is Fuji Speed 3. So Fuji Speed 3. So this is the latest Fuji Speed. Yang ini kalau tengok dari depan dia, boleh tahu dia ringan. Ini memang pada saya lah. Kalau saya ada juga, tapi saya Fuji Speed 2. Okay. Saya rasa memang untuk yang pantas lah. Ya, yang sebab ini dia ada carbon plate. Dia carbon plate, dia 240 gram, dia ringan. Betul. So you tengok dari segi depan dia very narrow. So dia punya bila you pakai, you tie in, memang dia hug your feet. Memang sedap, cantik. Tu dia nipis, dia ringan. Bila ringan ni tahulah. Laser protection. Laser protection. Laser Depan protection, dia ni agak lembut sikit. Dia mesh dia, upper mesh dia lembut. Ni ada protection kalau you tersadung batu ke apa, batu, ke yes. akar ke apa, dia ada. Tapi dia less protection dekat sini. So saya kalau tak berjaga-jaga memang selalu kena kat sini, memang sakit lah. Dia kan tak berjaga. Kita dah gerak kaki dah, dia tersangkut. Lepas tu tersangkut, tak tergocok jaga tu. Tak ada. Dah berjaga dah, tapi dia tersangkut juga. Tak boleh buat apa. Bila technical train and apa Naim cakap, dia carbon plate. Betul. Dia punya midsole dia FF Blast Plus. So dia propulsion dia ada sebab dia carbon plate. Dia lembut dekat midsole. Ankle lock dia pun bagus juga. Heel lock dia pun bagus juga. Breathability wise okay. Masuk air dia senang nak keluar. Tapi cuma stack dia yang ni 5mm stack. Still lowest compared to the rest. Tapi saya paling suka dia punya lace. Saya paling suka lace yang macam ni. Lace macam ni dia paling susah nak terbuka. Betul. So bila you ikat dia ada macam gigi yang tersangkut sikit lah. So dia senang. So bila kita pakai yang paling ujung ni untuk ankle lock semua, dia memang ngam. Betul. Cuma bila carbon plate ni untuk orang macam saya tak tahu, saya tak boleh nak cakap untuk semua orang, memang propulsion dia sedap. Kalau you cari trail, you masuk event yang dia punya road lagi banyak daripada trail. Betul. So mungkin ni lagi sesuai. So bila layan road memang you susah nak terpelecok lah sebab dia flat. Memang sedap, you dapat the carbon plate, memang you sedap nak lari. So you masuk trail tu, you kena hati-hati sebab bila carbon plate ni dia nak pergi tapi dia nak pergi tapi kita yang tak pergi-pergi. Sebab saya dah pakai ni, saya pakai Fuji Speed tu. Dia terpelecok. Betul. Saya pakai Fuji Speed tu dekat event dekat Kedah, kat Baling. Memang that is the first event 50 km. Memang saya akan dapat rasa dia bila km yang lebih daripada 30 tu. Okay. Pasal kita punya kaki dah lemah, tapi the kasut is so fast. So kasut pergi dulu sebelum badan. Betul. This is for those yang main 30 ke bawah, memang kalau nak fast memang. So maknanya kalau dengan situasi route dekat Kaltra untuk 30 km, ini boleh pakai. Ini memang the best. Ini boleh pakai. Tak adalah katakan the best. Bergantung kepada runner tu punya kebolehan. Yes. Kalau you can run the trail, tak semestinya you run the road laju, you boleh run trail betul. Okay. So they can run trail, tapi whether it's fast or not compare you run on the road tu berbeza. Okay. So dia carbon plate ni biasanya kalau orang from road pergi kat trail, bila dia pakai kasut ni macam rasa macam road shoe lah. Sebab dia carbon plate. Sebab kita runner kat sekarang kan semua dah kasut carbon plate dah. Semua dah layan carbon plate. Any jenis brand pun semua layan carbon plate. Kalau kita tengok KL Carfree, memang kebanyakan saya je yang masih bani tak pakai carbon plate. Carbon plate. So carbon plate ni memang dia ringan, memang dia rasa nak pergi. Grip untuk Fuji Speed ni memang terbaik. For me, I've used this on mud terrain, memang okay. Tapi dekat belakang ni heel ni dia agak narrow. Agak narrow, betul. So bila dia narrow ni, so keberangkalian untuk dia terpelecok tu senang. And dia stack dia, even though dia 5mm drop, tak berapa tinggi, tapi it's sebabkan dia narrow and dia carbon, when you fast, so, and dia blast plus dia lembut midsole. Bila dia dapat lembut, dia dapat cover, dia nak pergi, you dah bong. Dia senang dia terplay on macam ni. Dia macam kaki tu kena betul-betul sesuai dengan kasut tu. Tapi kalau untuk 30 km Kaltra, dia memang antara kasut yang
You can use. You can use. I think 30 km kalau you naik Berembun and you banyak main road, sebelum naik Berembun, you masuk road. Lepas Berembun pun, Berembun naik up. Berembun is very technical. So you banyak climb guna tangan. So memang you tak akan, tu kasut apa pun you tak tak boleh bantu laju banyak lah. Bila banyak. dia turun bukit, kalau hujan, yang ini grip dia okey. Grip dia sedap. Pun you tak boleh nak laju sangat. Tapi bila bila nak dekat kaki bukit Berembun turun tu, runnable. Lepas tu dia masuk road, bila masuk road, carbon plate, memang sedap. Memang best lah. Memang Lagipun macam last year kat Ultra pun hujan kan? Last year, saya buat 100, ada kot hujan saya rasa. Rasa ada hujan saya ingat. Ya? Saya tak berapa ingat hujan ke tidak. Sebab lama sangat dalam tu dah tak tahu. Nasib baik tahu hari je. Allah. So, okay, so the next one, this is Trabuco Max 4. Trabuco Max 4, as I said just now, sebelum ni Trabuco Max 3 saya pakai dekat Taiping, berlumpur. Memang itu madi, kita tahu kat sana tempat memang tempat hujan. Memang sedap. Memang best. That is the best shoe ever. Saya tak pernah try lagi for muddy terrain. Saya tak pernah try Trabuco Max 4 dekat tempat lumpur, tapi the lugs kalau you tengok dekat sini dia berbeza sikit compared to Trabuco Max 3. Saya pakai Trabuco Max 3. Kalau if you ask me, personal opinion, saya suka Lux Trabuco Max 3 compared to 4. Okay. So yang ini dia buat bentuk M, dia punya Lux dia. Lux dia buat 4mm Lux juga. Tapi bagi saya macam ni juga. Cengkaman dia, grip dia bagus, outsole dia bagus. Yang beza dia dengan Fuji Speed, yang ni carbon, yang ni tak ada carbon. Tak ada carbon. And you boleh tengok dekat sini, yang ni lebar. Dia punya this one. Betul. This one. Betul. So bila lebar ni, maksudnya you have more stability. Itu yang kita nak. So Trabuco Max 4 ni sesuai untuk endurance kalau ultra 100. Maknanya kalau untuk ultra tu, kalau 50 untuk ke atas 60 dengan 100 tu memang sesuai. Okay, sesuai. Tapi dan again for siapa-siapa yang buat 100 dia boleh tukar kasut. Ada dekat checkpoint backdrop. Dia ada backdrop, so you have a choice after half of the journey, lebih kurang 50 lebih you boleh tukar kasut. So kalau you nak pakai carbon dulu sebelum kaki you penat, and then you tukar ke more cushion, more ni macam kasut macam ni, macam kalau 50 lebih dekat Kaltra bagi yang buat 100, you dah sampai CP dan dekat Ladang Boh. So bila Ladang Boh tu dia punya terrain dia open track trail, dia banyak gravel, banyak batu-batu kecil-kecil, so banyak flat, ada road sikit, so dia tak technical, tak ada banyak akar-akar. So you boleh pakai kasut ni ataupun you boleh pakai kasut carbon. Siapa yang nak lari laju lah. Tapi kalau macam as a pengalaman abang lah, kalau macam 100 km Kaltra, is it okay untuk pakai all the way carbon plate ataupun lebih sesuai kalau kita kata dekat backdrop kita tukar kepada kasut non carbon plate, which is maybe Trabuco Max. Maknanya starting we start with the Fuji Speed 3. Just bagi gambaran, adakah lebih elok sebab kaki you pun dah penat, yang you tak perlu push. Apa pandangan abang? So you are absolutely right. Bila for me in general, bagi orang average runner like me, bila kita dah start the first 50 km, kaki dah agak berat sikit. Dah lunyai. So you can use, if you want to use carbon plate, use it before. And bila kaki dah lunyai tu, of course you want comfort. Bila you pakai comfort, lepas tu you boleh rasa macam you tidur atas bantal yang empuk lah. Kaki pun sedap. Betul. And then bila, the best thing about Kaltra punya CP ni, bila you dah pusing Ladang Boh tu, you akan jumpa CP yang sama. CP backdrop tu yang sama. So bila you nak tukar lepas kaki you, contohnya dah kuat, you nak tukar balik pada first kasut you yang carbon plate you boleh tukar. So dia punya positioning of the punya CP tu memang cantik. So you CP drop back tu you akan jumpa 2 kali. So you boleh tukar sebelum ataupun selepas. Correct, masih dekat Ladang Boh. So bila Ladang Boh tu mungkin you nak comfort sikit, you boleh pakai yang ni. Lepas tu kalau bagi yang kaki tak kuat macam saya, lepas tu bila you dah buat satu round, you dah tawaf dekat situ, nak dekat 30 km juga dalam tu. So pusing kat situ, atau you dah sampai dekat CP tu, kalau you rasa you nak agility sikit balik, nak main, you nak tekan balik dekat naik Berembun balik, nak turun dekat routes you nak tukar balik carbon plate, you ada choice. But for me, back to apa Naim cakap,
always use a carbon plate before kaki you penat. And then bila kaki you dah lunyai, dah penat, you tak boleh nak bawa, and then use a bit comfort punya shoe. For those yang kaki kuat. For those yang dah biasa, dia boleh pakai carbon plate all the way. Tapi kalau kita katalah kan dari segi range of kasut, kira Trabuco Max ni dia boleh kategorikan sebagai kasut yang range macam mana bang? Adakah dia kasut yang untuk speed ke, endurance ke, endurance stability. Betul, sebab as you can see, tengok yang Naim you tahu dia lebar, dia stack height dia memang orang kata stack height dia tinggi lah. Betul. Ini 40 mm dia punya heel kan. Tapi drop dia yang ini dalam, so this is 5 mm drop. Dia punya drop dia lebih sikit pada Meta Fuji. Tak seteruk tak sebanyak compared to these two. So for endurance, stability, long hours on the trail, kalau you nak if you're looking for comfort for those kind of trail, is this. Betul. Sebab ada je yang buat 100. Saya pakai ni. Meta Fuji Trail. Kita punya apa? Asics punya atlet banyak yang pakai yang laju, semua pakai ni buat 100. Speedster memang suka pakai ni. Okey. Dah cakap macam ni, kita ni. This is Meta Fuji Trail. So Meta Fuji Trail, this is a new colorway, the latest colorway. Dia ringan. Of course dia ringan, and dia pakai FF Turbo midsole, and dia full carbon plate. Dia punya lux dia tengok compare to Fuji Speed. Okay, dia tak nampak orang kata apa? Dia macam lebih kurang, dia punya apa nak kalau saya cakap, dia macam lebih rendah sikit dan dia macam tak terlalu tinggi. Dia about 4 mm juga, sama juga yang ni. Ya, tapi dia punya bunga dia bunga dia lain. Bunga dia lain sikit. Dia tak berapa banyak, dia tak berapa banyak. Ni ada banyak layer kan. Betul. Ni tak ada layer langsung, dia terus sebiji. Betul, tapi orang kata some for those yang pernah lari throughout 100 km pakai ni, no issue with the grip. For those macam saya, ada sikit isu pasal with the grip. So nak katakan grip ni dia ada cengkaman ke tidak, very subjective. Dia tengok how you run. Sebab bila you pakai carbon plate, banyak kalau the fast runner dia akan guna banyak big foot to depan dengan forefoot. So dia punya touch to the ground dia, ground contact time dia tak lama. Kita sebiji, baru sebiji dia tap. Betul. So dia turun bukit pun dia boleh placing yang cantik. Naik bukit pun dia boleh placing with yang depan saja. Sebab dia constant berlari. Okey. So bagi orang-orang yang biasa macam kita, bila pakai Meta Fuji Trail ni, high stack, boleh tengok ni, sampul tengok pun sini, sampul tengok tinggi. Drop dia dalam 6 mm. This is 6 mm drop. Okay, 6 mm drop tu dah macam road shoe. Dia nak attack Dia nak attack. So bila you pakai ni, you rasa macam you nak pergi. Memang macam ni juga, tapi lagi ringan. Dengan lagi rasa nak pergi. Sebab dia punya material atas pun, kalau kita tengok, boleh katakan macam most of the road shoes, dia punya material yang sama. Betul. So kalau you tengok the Asics punya line up, Meta Speed Sky, Edge, dia punya material lebih kurang sama. Breathability wise kurang sikit. Okay, so bila you main sungai ke apa, memang dalam ni berkecak. Dan again dah cakap tadi pasal socks, so you kena matchkan dengan socksnya nipis dengan supaya dissipate air cepat. Kalau untuk dalam bahasa mudahnya, kita boleh kata ini macam Meta Speed versi trail. Betul, because it's Meta Fuji Trail. Yes. So ini for the fast runner, fast shoe, high stack. This is for fast day. But you can use this for ultra. Maknanya kalau yang nak fast 14 km ultra pun boleh pakai ni. But for me, if I go anything lower than 30, I can consider this one kan. Cover. For me lah, average runner. So, kalau pro runner 100 pun dia pakai ni okey. You tengok semua elite, ramai pakai ni. Ramai suka ni. Ramai favorite ni lah. Balkis pun pakai ni kan? Balkis tak juga. Dia yang ni dia tak minat sangat. Dia minat yang ni. Saya minat ini juga. Yang ni pasal saya rasa sebelum abang explain, saya nak bagi tahu saya pakai ni dekat BTR Bali. Saya boleh kata ini yang the most kasut paling stable sebab bila saya pakai kasut ni yang paling less saya terpelecuk. Tahu kenapa? Kenapa?
Kenapa? Dia betul. Drop dia berapa? Saya tak pasti drop dia berapa. Tapi saya rasa inilah kasut yang paling stable saya pakai. You will be surprised. Drop dia yang ni paling tinggi compact ni. This is 8mm drop. Ya? Dia dah macam road shoe dah. Oh. Why dia ni stable? Ni nak cerita sikit. Kenapa dia stable? So this coming back to apa Naim cakap, Naim pakai ni kat BTR, saya pun pakai kasut ni dekat BTR. Naim buat 30, saya buat 100. So saya tak tukar kasut langsung. Saya pakai drop bag, saya dah tinggalkan kasut ni. Tapi saya tak pakai. Drop bag saya tinggalkan kasut ni. Tapi saya tak pakai juga. Saya pakai ni all the way for 100 km. Dia punya keselesaan apa Naim cakap, memang betul, sedap. Dekat road pun sebab dia 8mm drop dah rasa macam road shoe. Pun sedap. Dia punya dekat sini Naim boleh tengok kat tepi ni. In the middle ni kan. Dia lebar. So dia tak senang terplecuk compact yang lain-lain lah. Yang lain narrow. Dia narrow kat situ. So for mid-foot striker ataupun heel striker yang ini okay. Even though dia 8mm drop. And dia ada dekat heel tu dia ada heel gel kat sini kalau nak heel gel. So for heel striker, kalau you bukan kata heel striker, bila kita in trail ni, you nak jalan pun, bila you dah nak power hike ke apa, betul, you turun bukit ke apa, you pakai heel tekan lah. So dia ada gel kat sini kalau nak tekan situ. Betul. Saya suka pakai bila turun satu ke bahagian belakang ni. Sebab tu lah saya rasa selesa kasut ni. Dia memang selesa. Dia punya ankle cushion dia cantik. Dan cushion ni kita boleh kata dia lebih selesa compare bukan lebih, pada pendapat saya lah, dia lebih tebal sikit daripada Fuji Light 5 dan material pun berbeza. Of course, dia berbeza. Yang ini compactnya ini material ni more breathable. So for this is dia pakai FF Blast Plus. Yang ini dia pakai FF Blast sahaja. So maksudnya ni more responsive, dia slightly lembut. And for me, for all rounder punya trail shoe in A6 range, I would say I will give it to Kalau Ryan Gel Trabuco 13. Mula-mula dulu sebelum saya try ni dekat BTR, saya rasa kasut yang all-rounder, yang mana kalau newbie ke atau pemula trail nak pakai tapi tak nak ada carbon plate, daripada nak mudah, tak perlu tukar-tukar ikut route, I think this is the shoes. Tapi lepas keluar Trabuco 13 ni, saya rasa this is the shoes lah yang saya pakai. Tapi saya pakai color orange lah. Itu colorway. Colorway lah. Yang satu pun nak cakap, tengok grip dia daripada tepi. Yes. Compared to yang ini. Kalau boleh, you boleh tengok dia punya gigi macam mana. Beza dia. You boleh tengok giginya ni nak dekat, yang ni dia macam gigi taring lah. So dia punya cengkaman dia punya traction dia for muddy terrain, for slippery road, memang sedap. So kita boleh katakan untuk orang yang nak naik Katra nanti, kalau dia looking for a kasut yang stability, mungkin dia boleh go for Gel Trabuco 13 and dia boleh go for Trabuco Max 4. Betul. Dan kalau dia nak go for speed, dia mungkin boleh go for Fuji Speed 3 dan Meta Fuji Trail. Whereas yang ini, where do you put this? Ini kalau saya lah, kalau saya lah kan, kalau yang mana yang 60 km, tak terlalu laju dan sukakan stability dan keselesaan, I think you can go for Fuji Light 5. Betul. Tapi jangan ada route yang muddy dan banyak sungai ataupun berair lah. So dia akan jadi masalah sikit untuk kasut Fuji Light 5. Betul. Tapi paling safe to pilih among all the shoe is Fuji Light 5. Kalau you pakai, siapa yang baru start trail, Fuji Light 5 memang tak beza banyak dengan kasut road biasa. It's a trail shoe. Nak cerita, ni Fuji Light 5. Jangan risau, nanti dia mungkin akan ada harga sikit berbeza sebab dia dah keluar Fuji Light 6. Fuji Light 6 pun kita bawa. Ini dia Fuji Light 6. Yang ni kita ada sembang ni sebab Abang ni pun tak pakai lagi. Correct. This one is Fuji Light 6. Kali dia macam lukisan lah bang Yeah. I think it's good that A6 these days dia punya colorway dia dah semakin cantik. So colorway dia dah main earthy tone, dia light pastel. Dia tukar creative director pun. So dia I think it's trending, the earthy tone. Sempat ke kalau diorang nak beli Fuji Light 6 before the Katra? That one I'm not too sure. Not too sure bila keluar. Tapi ni hanya untuk being seeding and sponsor dululah. So kena you gotta wait and see whether will they come out later. Compared to kalau tengok offhand
dekat sini dia ada lebih more protection dekat bahagian depan. Tadi dia cakap tadi ni lembik kan bahagian depan, so senang kena tersadung batu kan. So ini dia ada more protection and grip dia. Tengok grip dia. Dia macam 4 ni ada dekat dia 4mm. Memang 4mm. Compared to this, tengok. Daripada tepi on the side you can boleh see. nampak lah lagi. Yeah. So saya sebenarnya tak sabar nak try Fuji Light 6. Nanti kita akan buat review lagi selepas Abang Almi try Fuji Light 6 after 100km. Okey bang, kita nak pendekkan cerita. Okey, since abang dah pernah buat semua kategori dalam Kaltra, maybe you can ada share sikit tips untuk pelari pemula yang first time nak try Kaltra ni, dengan kasut yang ada, pemilihan kasut yang betul ke macam mana. Mungkin ada abang ada sedikit kata-kata untuk kepada mereka yang lari Kaltra nanti. Okay, for those yang baru start nak join Kaltra, I think Kaltra is a very good event. It was my my second trail event, and environmentnya best for those siapa yang buat 30. I would say you can go with yang suka stability, Trabuco 13. And siapa yang nak go for better timing, you can go with Fuji Speed 3 or Meta Fuji Trail. Okay, so siapa yang buat 60, of course 60 you akan main sikit dekat ladang boh, so you can go with Trabuco 13 for the shoe, and I don't think so you have a drop back for 60. Tak ada. 60 tak ada drop back, 100 je. So 60 tak boleh tukar kasut, so you can wear Trabuco 13 for throughout all the 60 km, or you can use your Trabuco Max 4 for stability, yang siapa yang nak comfort untuk 60 km. And siapa yang nak laju, of course you can use the Meta Fuji Trail, I would say, because yang ini bawah 30, I would say that you can use Meta Fuji Trail ni sesuai juga untuk siapa nak laju dalam 60. And for those siapa yang baru ataupun siapa yang buat 100, disebabkan kamu ada drop back, you can choose you can bring one shoe dekat drop back. So you can start off with carbon plate if you want, because you layan road, and dia punya technical train dekat you akan lalu Berincang and you akan lalu Gunung Berembun, banyak up routes and banyak you main tangan, so tak laju mana pun you boleh dekat Berembun tu, you ilik pun still you tak laju mana pun dekat, you kena climb dengan tangan, so you tak boleh nak jog lari macam open, macam Kemensah fire truck trail yang lebar. So you can go with carbon plate, and bila dah halfway point you can go for more stable comfort shoe with this two, gel Trabuco 13 ataupun Trabuco Max 4. Or you can hantam your carbon trail throughout 100 km, or you can pick one shoe, or you can choose one shoe for throughout the 100 km. This one for beginner, you cannot go wrong lah. Ini kira macam kasut pemenang untuk the winner for today. It's kasut pemenang untuk hari ni. All round the shoes. This is the shoes. Dan ini untuk saya juga. Dan kalau 14 km, pakailah kasut apa pun. Ikut kepada kemampuan anda. Oh ya, kita lupa for 14 km and yang bawah fun run ke apa. Yes, of course. If you want speed, you can go for Fuji Speed. Or siapa yang buat 14 yang tak biasa lagi nak menjinak ke alam dunia trail, you can go with Fuji Light. Kalau mata Fuji Light 6 dah keluar, you boleh try dia juga. Because dia pun boleh consider, this one kita boleh consider kasut like all-rounder macam kita kata Trabuco 13. Bila dah tengok lux dia besar macam ni, tebal macam ni 4mm, and the protection, the improvement yang dia buat compared to 5, I would say that this two is gonna be my favourite lah. Cuma dia tak pakai lagi, tak cakap dia. Bila tengok dari segi tengok macam tu, rasa macam boleh jadi lah. Okay guys, thank you so much. Apapun kepada mereka yang join Kaltra, all the best. Dan pastikan pemilihan kasut yang betul untuk korang punya race, bagi mengelakkan berlaku sebarang kecederaan dan kecelakaan. Okay, kita jumpa nanti kat Kaltra. See you again. Ciao.